Nak pakai BMW tapi nak jimat minyak, dekat sebelah saya kita ada sebiji yang baru masuk new stock BMW F30 330e tahun 2019 guys. Kat Cargo korang dah boleh bawa balik kereta ni dengan bulanan serendah 900 lebih sahaja guys, dan dia punya harga jualan tak termasuk dengan insurans dan road tax serendah RM72,000 sahaja guys. Dengan enjin 2.0 liter turbo dan digabungkan dengan motor elektrik, serta dia punya horsepower sebanyak 252 horsepower dan dia punya torque sebanyak 380 Nm of torque. Dan dalam korang pula, korang akan dapat sekali dengan touchscreen infotainment yang boleh connect sekali dengan Apple CarPlay serta steering multifunction. Dan dia punya mileage kalau korang nak tahu original 61,000 baru. Full service record, so memang complete lah kereta ni serta dengan ni leather seat premium ya. Ni jangan lupa atas ni. Sunroof guys. Gila tak gila. Okay, so guys, last but not least, kereta ni dia ada sekali dengan full service record. So siapa yang berminat dengan kereta ni, korang boleh PM kami sekarang cepat-cepat sementara kereta ni stok masih ada guys. Alright, sudah faham? Sila komen. Assalamualaikum.